Seorang lelaki berbadan sasa dan berambut fashion crew cut dicari polis selepas disyaki terbabit kegiatan mencuri emas. Dalam satu kenyataan media pada 23 Oktober 2025, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu memohon bantuan orang awam bagi membantu siasatan kes curi seutas rantai tangan emas bernilai kira-kira RM3,500. Menurut kenyataan itu, kes berlaku pada 22 Oktober 2025, lebih kurang jam 3 petang, di kedai emas Heng Cheng, tingkat bawah, Wisma Merdeka, Kota Kinabalu. Kejadian dirakam melalui sistem CCTV premis. Suspek merupakan seorang lelaki, belum dikenal pasti yang disyaki, mencuri semasa berpura-pura sebagai pelanggan, orang awam yang mengenali, atau mempunyai maklumat berkaitan. Individu terbabit diminta menghubungi Inspektor Syahrul Tarmizi bin Syafiq, Pegawai Penyiasat Kes di talian 01388679917 atau hotline Kota Kinabalu di 0885292222.